Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga sihat selalu. Kali ni perkongsian aku nak servis bateri ya. Bateri ni dah 4 tahun lebih. Kau 5 tahun lah. Aku pun tak ingat. Tapi saya ingat aku kata 4 tahun dah lebih dah ni. Pasal aku pasang-pasang bateri ni dah lemah. Lah ni aku nak kena servis dia. Okey, lah ni kita check dia punya voltage dia. Sebab aku ada pasang sound system. Klik ni lagi. Okey, menyala. 12 dalam berapa dalam? Tak nampak. Dalam 12.4. Kat depan ni. Nampak 12.4. Kita ni kena check pakai multimeter tengok. Ni aku belum start lagi ni malam. Hari ni sehari belum start enjin lagi. Dia start tu boleh, cuma ada rasa macam lemah sikit bateri. Kalau untuk sound lagi teruk. Kita tengok bateri dia. 12 45 46. Bila ni kita check dia punya apa elektro apa tu orang panggil tu. Dia punya gelombang gravity magnet dia tu, elektromagnetik dia. Kita boleh check dia punya magnetik apa gelombang ayak dia. Dia bateri ni kalau pelik dia tak osok lagi. Dia ayak bateri tu dia punya gelombang magnet dia dah lemah. Okey, kita check pakai ni. Yang ni aku beli brand apa? Mr. Mart. Kita okey, angkat naik. Tengok. Dia terapung. Tengok dia punya. Dia duduk tan putih. Putih ni sederhana. Dia sepatutnya kena hijau. Tapi yang ni putih. Maknanya dia punya elektro dia dah lemah. Dia tengok yang ni. Aish. Dia pun terapung juga ni. Tan putih juga. Kat mana ke telefon? Putih juga. Nampak? Tak sampai hijau. Lemah teruk lah dia punya elektro dia ni. Magnet. Apa? Gravity magnet dia ni. Ni aku tak sentuh ni, aku angkat ni. Yang ni dekat-dekat hijau. Tadi ni sederhana. Sederhana tulis apa? Fair. F-A-I-R. Fair. Fair. Sederhana. Sentuh hijau. Sentuh hijau. Dah lemah dah ni. Video ni aku tak percepat. Tapi kalau percepat, telefon cak ayam, dia jadi bergoncang. Lemah juga. Tak sentuh noh, tak sentuh. Sikit-sikit. Tak sentuh hijau pun. Lemah teruk lah dia punya elektro dia. Apa elektro kau binatang apa tak tahu. Dia punya gravity dia dah lemah. Ni kena letak di bawah ni. Nak kita tekak. Dan ni aku nak kena buang keluar bateri dulu, angkat bawa keluar. Lepas tu aku nak check voltage sekali lagi. Aku nak angkat bawa keluar ni. Aku dah buang bateri ni, aku pakai power supply masuk di voltage bateri. Pasal aku tak mau nak setting player. Saya kalau buang ni nak setting pula player tu. Tapi dia masih menyala. Pakai power supply menyala. Dalam menyala. Tu bateri. Masa aku nak check voltage dulu. Voltage dia mesti naik sikit ni. Sebab dia hilang dia punya beban lampu. Sekejap. Ada. Okey. Nampak tak? Nampak tak voltage dah? Kejar sangat. Nampak kot noh.
Aduh. Tadi 12.4 ni. Yang ni 12.53. 12.53. Tak kita cek gelombang ayak dulu. Gelombang elektrik aku tak nak sebut lah. Tak ingat. Sekolah tak tinggi biasa. Awak ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Dia punya gelombang masih sama macam tadi. Yang tepi ni. Sama. Aduh. Sat kita test ayak yang kita nak tukar. Tak nak ambil ayak. Aduh. Ini bekas. Ni ayak. Aduh, sat kali ya. Ni ayak. Ni ayak bateri. Kita cek dulu sebelum kita nak tuang masa kita nak buang yang tu, nak goceng-goceng buang habuk. Lepas tu kita nak tuang masuk ayak baru. Kita cek dulu. Tak sampai. Berjolok taman. Ni kucing ni bergalup. Okey. Tengok dia punya gelombang hijau. Ayak baru. Hijau ni ke magnet dia kuat ah. Kalau duduk tang putih ni kurang. Ini dia di hijau bawah. Maknanya dia duduk tang 300 berapa tu? Kalau ikut nombor kalau ikut nombor dia 1300. 1300 apa? Tak ada tulis pun. Kira full. Full di bawah ni. Dalam banyak-banyak line tu full di bawah. 130. Okey. Kita servis bateri. Aku nak servis bateri dulu. Lepas tu kita masuk ayak baru. Untuk hampa nak dapatkan ayak bateri ni, boleh pergi ke shop Orin atau aplikasi Orin. Dia punya nama kedai Belantara Shop. Okey. Untuk nak dapat ayak ni lah. Untuk TT ni aku register 5-6 kali tak lepas-lepas. Tak payah nak buat beg kuning. Okey. Aku nak proses bateri dulu. Habuk pula belambuk. Dua kali tuang lah. Tuang. Gocang-gocang tuang ayak bateri. Tuang ayak sulin sekejap lagi. Tak ikut bila kita buat ayak IC. Dia bercampur ayak sulin. Dia potong dia punya graviti dah. Elektrik dia tu. Tengok habuk. Tengok dia punya tight timah. Tak timah apa. Okey, kita buat yang baru masuk. Yang baru. Bulan galen, banyak galen. Ini bulan galen untuk guna. Dia jangan campur dengan ayak pipe. Ayak pipe ada klorin. Tak boleh campur ayak pipe atau ayak mineral tak boleh. Sebab ayak pipe ada mineral ada klorin. Ni
Pakai aku basuh tadi ni. Tak aku nak lak tu. Okey. Aduh, kau kencang. Kencang tak boleh macik kena baju nak selak apuk weh. Titik berlubang selak. Berapa liter? Lebih kurang 2 liter kat tadi ni. Tak apa nak. Hai. Kucing ni duk berkelain tadi pula dah. Hai. Kucing siapa yang besar ngak tu? Kucing ni sampai hak lem tak boleh. Sampai tak boleh langgar masuk kawasan dia. Oh, tak sedap lingkar bebe dah balik tu. Dia tak ada buaya lain. Tak, aku pause nak tunggu boleh 5 minit nak bagi dia recharge dulu. Hari baru kita cek. Bagi dia serak ayak tu, hari baru kita cek putih dah. 5 minit tak sampai. Kat 5 minit. Aduh cek dulu. Tak ada biar lama-lama lagi ikut dia hawak ke apa ke. Kita boleh salin ayak. Mana tahu. Aduh, tapi aku duk buat saya sudah okey. Letak tak ni bukan ayak bateri tu pula. Aduh tak apa kot. Lagi basuh. Okey, nampak tak? Tengok roti dia. Minta lah naik sikit roti dia. Jangan nampak bahagian drop tu. Jenis huli bateri baru. Alamak. Bateri tadi pun loss sebab lah. Kurang. 12.72. Kat 5 minit. Aku tunggu tak sampai 5 minit. Kat 5 minit. Voltage naik. Tadi berapa tadi? Tadi 25. Tu 27. 12.7. Nampak 12.7 tu. Okey. Untuk hangpa nak dapat ayat bateri macam aku cerita tadi. Apa Shop Orange. Nama kedai Belantara Shop. Ayat bateri boleh dapat kat situ. Okey, semoga bermanfaat. Aku tak cek. Lagi yang berkata aku cek pula. Lagi aku servis. Yang berkata aku cek dulu baru aku rakan dak ni. Aku tak cek apa noh. Ni mau buayak ya. Ada cek apa. Nampak bateri lemah-lemah boleh cuba. Jangan bateri jahanam lah, tak ada karan langsung. Kancuk ayat dah ni. Lagi bulu ni asid ni. Lagi pegal patah kata. Pergi kau tu.